Orang Melayu tidak buat kerja tu. Bangsa Cina yang buat kerja tu. Orang Melayu di waktu itu Allah Ta'ala tinggikan darajah dia kerana dia memiliki ilmu agama. Allah Ta'ala tidak akan merendahkan orang yang ada ilmu agama. Seluruh pelosok negeri Kelantan memiliki pondok-pondok pengajian agama. Orang bila sebut nama orang Kelantan, orang tabik spring, orang berubuh kuat agama di waktu itu. Tetapi anak-anak, hari ni anak-anak tengok siapa yang lak cermin di KFC, siapa yang pikul barang di Ekon Jaya, siapa yang lak mok lata di mall, di McDonald dan bagai-bagai lagi. Siapa dia buat kerja tu? Bangsa Melayu, anak-anak. Pokok kita jadi koli Cina. Bangsa kita jadi low class. Kenapa, anak-anak? Kerana kita tidak ada ilmu. Nabi menyebut, waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bahasa kapungnya, kalau mu nak duduk atas dunia, kok mana-mana pun kena ada ilmu. Kalau mu nak buat benda akhirat pun, mu kena ada ilmu. Dan kalau mu nak kedua-dua, dunia dan akhirat, mu kena ada ilmu. Sama ada mu nak buat benda baik pun kena ada ilmu. Sama ada mu nak buat benda jahat pun kena ada ilmu. Orang nak curi, kalau tak ada ilmu, tak ada 2 lekok nyegat polis. Dia kena ada ilmu cara nak curi supaya baru dia boleh terlepas. Orang nak jadi orang jahat, dia kena ada ilmu kejahatan. Orang nak jadi baik juga kena ada ilmu. Betapa pentingnya ilmu, anak-anak. Hari ni anak-anak, minta maaf, ustaz bukan nak kecek politik, tetapi atas dasar bahasa Melayu kita yang beragama Islam. 3 komponen besar. Yang pertama, ekonomi, pendidikan dan politik. Ustaz percaya dalam dewan ni semua orang Melayu belaka. Anak-anak tahu, kalau kita kecek bab ekonomi, siapa yang pegang ekonomi di negara kita? Bila kita kecek hal pendidikan, siapa yang pegang pendidikan di negara kita? Betul-betul anak-anak, orang Melayu hari ni di ujung tanduk politik. 2 elemen yang besar, ekonomi dan pelajaran, pendidikan dipegang oleh bangsa lain. Dulu orang Melayu gagal UPSA 5A. Bermula daripada 3A naik 4A gagal. Daripada 4A naik 5A gagal. Orang bangsa Cina 5A lama dah, anak-anak. Orang bangsa Cina dia tak ambil dah SPM. Anak-anak. Anak-anak Cina jarang dah pergi ngaji sekolah. Dia ngaji sekolah di rumah. Dia bayar cikgu dan dia ambil pressure untuk melayakkan dia belajar di overseas. Bila dia boleh belajar di overseas, dia pergi jawatan-jawatan doktor dan sebagainya di sebelah sana. Dia tidak balik kerja di Malaysia. Dan gaji dia lebih mahal daripada kerja di Malaysia. Kalaulah doktor di Malaysia ini dalam 3-4 ribu, dia menjangkau starting mula-mula kerja jadi doktor 10 ribu, anak-anak. Belum lagi campur dengan dia on call dan sebagainya. Bila dia boleh piti banyak,
Di atas kaum mokpok dia yang ada di Malaysia. Dan dia bantu persatuan-persatuan Cina di Malaysia. Sama ada persatuan itu persatuan peniaga dan bagai-bagai. Sebab itu mereka mantap. Kita orang Melayu ni anak-anak masih duduk balah lagi. Anak-anak Melayu masih lagi leka dengan kelekaan-kelekaan yang anak-anak hadapi hari ni. Orang berlomba-lomba mencari ilmu. Bila orang tu ada ilmu, dia boleh menguasai manusia yang tidak ada ilmu. Minta maaf, bukan ustaz nak banggakan, sebagai pengalaman nak berkongsi dengan anak-anak. Ketika anak ustaz nak pergi ke island, dia A-level 2 tahun di Malaysia, di Kuyen, di Tanjung Maling. Bila ustaz melaporkan apa ni, anak ustaz lapor diri, ibu bapa pun hadir sama. Anak-anak tahu berapa ramai orang Melayu. Tak habis jari 10 ni anak-anak. Yang lain semua Cina belaka dan India. Lecturer dia di Kuyen untuk A-level pergi ke island, semua mari daripada island semua. Tak ada cikgu Melayu. Kecek orang putih. Tak ada Melayu sepatah habuk. Dia atur ibu bapa duduk seperti gini. Ustaz dengan orang rumah ustaz, dan ustaz bawa anak ustaz yang seorang lagi yang belajar overseas tu, dia break semester, dia balik, ustaz bawa dia juga. Turun kereta Cina tua. Cucu dia piping. Mari duduk sebelah ustaz. Dia pun kecek orang putih dengan ustaz. Dia tanya ustaz, mari atas apa? Ustaz kata mari atas anak. Dia tanya, belanja sendiri ke ataupun ada beasiswa? Ustaz kata beasiswa daripada Felda, government. Dia kata awak beruntung jadi orang Melayu. Awak pergi tanya anak-anak Cina tu. Semua belanja sendiri. Semua belanja sendiri. Anak-anak tahu. Setahun A-level persediaan nak pergi luar negara, setahun 90,000. 2 tahun 180,000. Belajar di island, anak-anak tahu 1 juta lebih. Nak cari pitih mana kita orang Melayu. Dia orang belajar, dia tidak nak kerja dogo-dogo tak sih. Kita orang Melayu janji masuk universiti, tapi kos yang kita ambil, kos yang market tak sih. Kos lelong. Bila keluar universiti, tidak ada pasaran untuk kos kita. Kita pun sebut kepada dia, tobik universiti pun payah kerja. Pasal market tak sih kos yang kita ambil. Kita orang Melayu janji boleh masuk universiti aja. Tapi orang Cina, dia tak sih kos-kos lelong. Dia sanggup bayar sendiri untuk belajar overseas. Dia memilih kos-kos yang dunia nak, market nak. Anak Melayu masuk universiti, dah kos lelong. Pointer pula below 4 flat. Lepas itu temu duga kecek orang putih tak reti. Nampak anak-anak? Sebab itulah guru-guru awak bertukul lumus memotivasikan awak supaya awak berada di landasan yang betul. Kerana awak adalah permata kepada kami semua untuk meneruskan delegasi bangsa Melayu yang beragama Islam. Ini bukan suatu agenda main-main anak-anak. Bukan saja nak memenuhkan program pada pagi ni. Ustaz mari pun bukan sekadar untuk bagi ceramah biasa-biasa gitu. Tetapi ustaz turun daripada rumah
Setiap kali bila ustaz mari ceramah di sekolah, kalau orang kata kepada dia, kalau tengah tidur, kalau geruk, supaya mari ceramah di sekolah, walaupun ustaz tidur, ustaz bangun. Ibarat kata kalau panggil ceramah hari ni, kemarin lagi ustaz mari. Kerana ustaz cukup nak jumpa benar dengan anak-anak ini, kerana anak-anak adalah merupakan pejuang yang akan berhadapan meneruskan bangsa dan agama kita. Cikgu-cikgu awak yang ada di sebelah kiri dan kanan awak, paling tinggi 5 tahun, 6 tahun. Selepas itu mereka akan patching, dan selepas patching pada adatnya kembali ke rahmatullah. Dan pada adatnya awaklah yang akan meneruskan. Anak-anak semua, ustaz dilahirkan di tengah-tengah bandar Kota Baru. Kalau anak-anak pergi Kota Baru, anak-anak akan jumpa roundabout yang ada tanah pokok kurma, jaya besar tu. Sebelah tu dia ada bah budaya Prince Hotel. Nama kampung tu Kampung Datuk Adika. Sekarang ni kampung tu tak ada dah. Kampung Datuk Adika ni ialah orang-orang yang kerja di istana, raja akan beri tanah situ. Tu ustaz dulu kerja di istana. Lepas itu bila dia dah 2, baru ustaz pindah ke ke Dusun Muda dekat stadium. Apa yang ustaz nak cerita? Waktu ustaz kecil-kecil duduk di bandar dulu anak-anak, dia tandah orang Melayu ni, tandah orang dulu, dia seperti cerita Piramli, orang pergi pakoh tu. Dan di bawah tu ada baldi. Baldi tu tempat jatuh najis. Bila orang tu buang air besar, air kecil, dia akan jatuh dalam baldi tu. Anak-anak tahu siapa yang pikul baldi tu tiap-tiap pagi sebelum subuh, dalam pukul 4, pukul 5 pagi. Manusia yang berbangsa Cina, Tokpek. Dia akan kandar najis tarik tu ke depan so, belakang so. Dan dia akan pergi buang di Sungai Kelantan. Sebab kampung ustaz tu, lorong Gajah Mati tu, ujung tu Sungai Kelantan. Dia akan pergi buang najis tu sana. Orang Melayu tidak buat kerja tu. Bangsa Cina yang buat kerja tu. Orang Melayu di waktu itu Allah Ta'ala tinggikan darajah dia, kerana dia memiliki ilmu agama. Allah Ta'ala tidak akan merendahkan orang yang ada ilmu agama. Seluruh pelosok negeri Kelantan memiliki pondok-pondok pengajian agama. Orang bila sebut nama orang Kelantan, orang Tabik Spring, orang berubuh kuat agama di waktu itu. Tetapi anak-anak, hari ni anak-anak tengok, siapa yang lak cermin di KFC, siapa yang pikul barang di Ekon Jaya, siapa yang lak mok lata di mall, di McDonald dan bagai-bagai lagi. Siapa dia buat kerja tu? Bangsa Melayu anak-anak. Puak-puak kita jadi koli Cina. Bangsa kita jadi low class. Kenapa anak-anak? Kerana kita tidak ada ilmu. Kita banyak main. Orang Melayu bukan bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala kata, aku yang mengeluarkan kamu daripada perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Di waktu itu semua bodoh kelu belaka. Tak erti kau sekarang habuk. Walaupun pokmu adalah PhD, makmu juga PhD, tapi anakmu belum tentu lagi PhD. Pasal di waktu itu keluar dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku bekalkan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati perasaan. Moleklah 3 perkara ni, nescaya mu akan menjadi manusia yang hebat.
Allah Ta'ala bekalkan 3 ni. Sebab itu ustaz royak anak-anak ustaz, bila dia tak boleh skor A, ustaz akan marah anak-anak ustaz sebelum dia periksa. Sesudah keluar result, sudah keluar keputusan, ustaz tak kata apa dah. Kalau kata pun tak jadi apa dah, tak akan tukar dah. Yang C, yang B jadi A. Kalau ustaz nak marah ke apa dia pun, ustaz marah sebelum dia periksa.